bertamu mempesona menawan rindu, seakan dunia menyebut namamu syahdu, dua menjadi satu. Kusangka sinar menjelma, rupanya hijab mula terbuka, pandangan bertukar warna, membuatku gelap gelita. Nada suara berdendam, memadam cahaya tenang. Kau menjejaki kemana saja tanpa gundam. Bisikanmu mengalah, gerbanmu menggoncang, menghantuiku, mengalihkan arahku pulang. Mata bertamu mempesona menawan rindu, seakan dunia menyebut namamu syahdu, dua menjadi satu. Rupanya hijab mula terbuka, pandangan bertukar warna, membuatku gelap gelita. Kau menjejaki kemana saja tanpa gundam. Bisikanmu mengalah, gerbanmu menggoncang, menghantuiku, mengalihkan arahku pulang. Kau menjejaki kemana saja tanpa gundam. Bisikanmu mengalah, gerbanmu menggoncang, menghantuiku, mengalihkan arahku pulang. Wow, Hijab Rindu oleh Black Hanifah. Relax dia nyanyi Kan? Orang sampai ke langit dah tu. Tapi suara pergi. Vocal Black memang berhantu. Itulah dia di mana karya tersebut mengangkat tema kasih sayang dan juga kehidupan. Adakah mungkin rezeki akan berpihak pada Black Hanifah? Mungkin lagu tersebut bakal memberi persaingan vokal di pentas anugerah juara lagu 40. Kita bakal ketahuinya malam esok. Baiklah, kini giliran finalis keempat menunjukkan taring mereka. Kalau tadi kita ada duo, tapi sekarang ni kita ada trio pula. Yang memang tidak asing di separuh akhir dan juga anugerah juara lagu lah, selalu sangat perform di pentas ini. Jadi kali ini gabungan dua rapper bergabung bersama vokalis kumpulan muzik bernama Cipta. Impak yang sangat besar sebenarnya, hebat dalam arena anugerah juara lagu kita dengan gaya muzik hip hop dan juga fusion. Okey, Bila hip hop fusion tu dia macam
Nak cuba ke? Nak cuba. Okey, Okey. go. Yang ini sebenarnya adalah lagu untuk AJL 28. Aha. Bella. Okey. Bella tak bisa bicara seperti kamu. Lidahku panjang berpintar-pintar. Bicara aku meluluh. Sejak setubur minum. Anak ketiga. Kena sedar ni. Tapi yang tu macam kurap je. Dia bukan kurap dia.